Nak buat simpanan tapi simpan duit selalu bocor dan ada susut nilai. Sebab itulah simpanan emas adalah salah satu cara simpanan yang tuan-puan perlu ada untuk selamatkan simpanan tuan-puan daripada bocor dan juga simpanan yang kali secara inflasi. Bagi tuan-puan yang kerja makan gaji, pastinya tuan-puan nak bina dana persaraan untuk 10-20 tahun lagi. Jadi simpanan duit sebenarnya melindung kekayaan kita daripada inflasi. Sebab itu ada orang yang alihkan sebahagian duit KWSP mereka dalam bentuk simpanan emas. Sebab untuk kegunaan jangka masa panjang, emas adalah aset yang mudah dimiliki dan mudah disimpan. Dan ini adalah testimoni penyimpan emas yang mengalihkan duit KWSP beliau sebanyak RM210,000 kepada simpanan emas kilogram sebanyak 42 keping. Ramai yang tak sedar bila mereka simpan emas, itu juga simpanan duit mereka yang kukuh dan kekal. Simpanan emas di Publigo, perempuan akan beli emas dapat emas bergantung kepada berapa bajet masing-masing. Dengan bajet serendah RM100, kita boleh simpan emas melalui akaun Emascap. Tak ada charge simpanan dan tiada had simpanan. Nabung grade emas dalam akaun emas kita dan kita boleh keluarkan emas fizikal sama ada gold bar dan juga dinar. Bagi yang nak saya bantu untuk simpan emas untuk simpanan dana persaraan tuan-puan, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.